Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Amma ba'd. Alhamdulillah, sekali lagi kita bertemu di dalam medan dakwah ini untuk kita terus membicarakan dengan tajuk-tajuk yang boleh membantu kita untuk meningkatkan diri kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita muncul sebagai seorang muslim mukmin yang sejati. Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, Ramadan pada tahun ini adalah Ramadan yang kita nak menjadi Ramadan yang terbaik dalam siri-siri Ramadan kehidupan kita yang telah kita lalui. Maka Ramadan datang dengan pelbagai ujian. Ramadan datang dengan ujian-ujian yang di dalamnya merupakan satu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika Ramadan datang dengan begitu sahaja, tanpa hadir ujian tertentu, maka sebenarnya mungkin kita akan terlepas banyak perkara dalam kita menghayati Ramadan. Jika tuan-tuan masih ingat bagaimana kita menyambut Ramadan pada tahun 2020 dahulu, ketika mana dunia ketika itu diselubungi dengan virus coronavirus ataupun disebut COVID-19. Ramai daripada kita seolah-olah menganggap dunia bakal berakhir. Bukan orang lain, saya sendiri pun begitu. Nah, duk fikir seorang-seorang, dunia ni nak kiamat dah apa. Nah, dan kita menjalani kehidupan sehinggalah tibanya Ramadan. Kalau tuan-tuan masih ingat macam mana kita menyambut Ramadan, saya fikir, bagi saya sendirilah, saya fikir dalam kehidupan saya ni, Ramadan pada tahun 2020 itu merupakan Ramadan yang terbaik yang pernah dilalui. Kerana apa? Kerana pada ketika itu dunia dalam keadaan sangat duka cita, dan kita sendiri dalam keadaan duka cita. Nak bergerak ke mana pun tak boleh. Yang boleh hanya daripada ruang tamu ke dapur, dapur ke atas rumah, ke bilik air, itu saja pergerakan kita. Nak pergi ke kedai pun tak boleh, nak pergi ke market pun tak boleh. Hanya ketua keluarga saja yang boleh. Cuba tuan-tuan renung, fikir bagaimana Ramadan yang kita sambut pada tahun itu. Adakah Ramadan yang tidak ada kualiti? Saya fikir jika kita merenung baik-baik, maka kita akan dapat jawapannya, iaitu Ramadan yang kita sambut pada ketika itu adalah Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Bagaimana kita telah menyediakan jadual sebenarnya. Kita telah menyediakan jadual dalam kehidupan kita bersama dengan ahli keluarga kita. Jika tidak ada perkara itu dilakukan, maka saya fikir satu kerugian yang besar. Kerana sebenarnya datangnya ujian COVID-19 itu, COVID-19 itu adalah datang dengan satu rahmat yang sangat-sangat hebat. Nah, bagaimana kita telah menjalani Ramadan yang begitu seronok sekali. Walaupun dari sudut yang lain hati kita rasa resah dan gelisah. Tetapi dengan Ramadan itu Allah Ta'ala telah memberi peluang kepada kita.
Masih ingatkah kita menunaikan solat tarawih bersama dengan anak ahli keluarga kita sendiri? Anak kita ajar menjadi Bilal. Kita ajar berdoa. Kemudian kita ajak anak-anak kita bertadarus Al-Quran. Setiap kali solat fardu kita akan tunaikan solat secara berjamaah. Apabila nak buka puasa, kita akan duduk dan kita akan berdoa semasa waktu berbuka puasa. Kemudian kita ajar, kita latih anak kita masak sekurang-kurangnya satu menu. Banyak perkara yang kita boleh lakukan bersama dengan ahli keluarga untuk mencari dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian datang, ujian yang sama, tetapi penerimaan oleh setiap orang pada tahap yang berbeza. COVID-19 atau COVID-19 datang, benda yang sama. Memperlihatkan bagaimana ada orang meninggal lah, ada orang sesak nafas lah, apa semua. Tetapi penerimaan setiap orang berbeza. Perbezaan itu adalah menunjukkan tahap keimanan setiap orang. Salah satu daripada perkara yang kita boleh tengok, ujian itu kita terima dengan redha, ujian itu kita terima dengan tenang, berdasarkan kepada amal ibadah yang kita lakukan. Seperti mana hadis Nabi SAW, saya nak kongsikan di sini, an Abdullah bin Amr, anna Rasulullah SAW qala, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamati yaqulu siyam ay rabbi man mana'tuhu at-ta'am wasyahawat bin nahari fasyafi'ni fihi wa yaqulu al-Qur'an mana'tuhu an-naum bil laili fasyafi'ni fihi qala yushaffa'ani. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat nanti. Puasa akan berkata, wahai Rabbku, aku telah menahannya dari makan dan nafsu syahwatnya. Kerananya perkenankan untuk aku memberi syafaat kepadanya, kepada orang yang berpuasa. Dan Al-Quran pula berkata, aku telah melarangnya dari tidur pada malam hari, kerananya perkenankan aku untuk memberi syafaat kepadanya. Baginda bersabda lagi, maka syafaat keduanya diperkenankan. Hadis sahih dalam Musnad Imam Ahmad. Dua perkara yang akan memberi syafaat kepada kita seperti mana hadis Nabi SAW ini. Yang pertama ialah puasa, dan yang kedua ialah Al-Quran. Jadi puasa yang kita laksanakan ini akan memberi syafaat, dan puasa yang kita laksanakan ini akan mengajar kita erti kesabaran. Puasa yang kita laksanakan ini akan mengajar kita erti ketabahan jika kita melaksanakannya dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara kita menjaga mata kita, dengan cara kita menjaga lidah kita, tangan kita, hati kita, maka kita akan mendapat sesuatu yang sangat hebat, iaitu apabila datangnya sesuatu ujian, maka kesabaran yang pernah kita lalui semasa berpuasa itu akan menjadi penawar atau pil yang sangat hebat untuk kita menyerap segala ujian-ujian yang datang. Kemudian Al-Quran akan datang kepada pembacanya pada hari kiamat nanti membawa syafaat. Dalam hadis yang lain kita diberi peringatan oleh baginda Nabi SAW bagaimana sekelompok manusia yang berkumpul dan mengadakan majlis Al-Quran, yakni membacanya sama ada secara tadarus atau membacanya
secara orang kata petalaki dan mengambil pengajaran seperti mana yang banyak surau dan masjid lakukan. Pada pagi-pagi baca semuka Al-Quran, ada seorang khalifah di depan, kemudian yang lain ikut, kemudian si khalifah akan baca makna. Lepas selesai habis satu muka surat, akan baca hadis-hadis yang berkaitan dengan ayat tersebut, tafsir ringkas yang muktabar, kemudian nasihat-nasihat yang dapat. Maka Nabi SAW berkata, orang-orang yang ada dalam majlis tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan memberi dan akan menganugerahkan kepadanya ketenangan. Muslimin muslimat sekalian, rahmat, nikmat terbesar kepada manusia semasa hidup di dunia ini adalah ketenangan. Apabila ketenangan Allah Ta'ala telah anugerahkan kepadanya, datanglah ujian sebesar manapun, ujian seberat manapun, ujian sedahsyat manapun, maka dia akan hadapinya dengan tenang. Salah satu dia dapat ketenangan itu ialah dia sentiasa berkawan, bersahabat dengan Al-Quran. Apatah lagi di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini. Nabi SAW beritahu kepada kita, bila kita baca Al-Quran, pahala dikira huruf by huruf, bukan ayat by ayat, bukan kalimah by kalimah, tetapi huruf by huruf. Apatah lagi kita baca pada bulan Ramadan ini, seperti mana hadis baginda Nabi SAW yang kita bacakan tadi. Pada malam hari, lepas selesai menunaikan solat tarawih secara berjamaah, tak balik lagi, tunggu saat, kemudian duduk bersama dengan jemaah yang lain, pakat buka Al-Quran dan bertadarus. Tadarus ini merupakan satu amalan yang sangat hebat. Bagaimana Nabi SAW setiap tahun akan bertadarus dengan Jibril alaihissalam untuk mentasihih dan juga untuk memperhebatkan bacaan Al-Quran. Maka kita bila bertadarus, banyak manfaat yang kita dapat. Selain daripada ketenangan yang Allah Ta'ala berikan, dalam masa yang sama kita dapat membetulkan bacaan kita. Karena bila kita baca ada orang teguk, bila kita baca ada orang perhati, bila kita baca ada orang mendengar, meneliti dan akhirnya menegur kesilapan kita. Dan disitulah kita boleh meningkatkan kualiti bacaan kita, kualiti kefahaman kita tentang Al-Quran. Dan dalam masa yang sama kita boleh perhatikan makna-maknanya sekali. Betapa hebatnya, betapa Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita dan membuka ruang dan peluang kepada kita untuk kita mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Dan insya-Allah jika kita melakukannya dalam bulan Ramadan ini, dengan kita target nak khatam sekali sekurang-kurangnya sepanjang Ramadan ini, maka insya-Allah selepas Ramadan kita akan menjadi hamba Allah yang sentiasa akan membaca Al-Quran sekurang-kurangnya satu muka surat dalam masa 24 jam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam kehidupan kita, kita tidak akan terlepas daripada menghadapi pelbagai ujian. Kerana tidak ada seorang pun hamba Allah yang mengaku beriman dan menepuk dadanya bahawa dia adalah manusia yang beriman, dia adalah manusia yang terbaik dalam keimanannya kepada Allah, tetapi tidak pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian-ujian ini datang adalah untuk meningkatkan iman dan menghapuskan dosa serta mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan tahu tahap keimanan kita. Adakah aku ni betul-betul dah beriman, ataupun hanya sekadar mulut menyebut sahaja aku ni beriman, tanpa ada ujian-ujian yang Allah Ta'ala datangkan. Dengan datangnya ujian, maka kita akan tahu bahawasanya kita ini ada iman ataupun tidak. Bila datangnya ujian, adakah kita terima dan sabar, redha dengan apa yang Allah Ta'ala dah haturkan kepada kita,
Adakah kita bersedia untuk berdamai dengan takdir tersebut ataupun kita kecewa? Ingat, sekiranya ujian yang datang itu kita kecewa dan kita berputus asa, maka sebenarnya kekecewaan Allah kepada kita lebih besar daripada itu. Rahmat Allah jauh daripada kita. Apabila kita menghadapi satu-satu ujian dengan putus harapan dan kita sering mengeluh kesah dengan ujian tersebut. Muslimin muslimat yang rahmati Allah sekalian, bila datangnya satu-satu ujian, maka sebenarnya Allah Subhanahu wa taala nak menghapuskan dosa yang ada dalam diri kita. Nabi SAW menyebut, tidak seseorang itu walaupun kakinya terpijak duri yang kecil, melainkan Allah Subhanahu wa taala nak menghapuskan dosanya. Kalau dah terpijak duri yang kecil pun Allah Ta'ala nak hapuskan dosa, apatah lagi ujian yang datang sehingga mengalirkan air mata, sehingga menangis teresak-esak untuk menghadapinya, tetapi dengan kesabaran, ketabahan dan berdamai dengan takdir yang Allah Ta'ala telah aturkan dengan kita, maka sudah pasti dosa-dosa akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat yang rahmati Allah, dengan ujian yang datang juga akan menyebabkan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi manusia yang boleh kita mengharapkan, sebagaimana kita melihat peristiwa Sayyidatuna Hajar ketika mana sedang mencari air untuk anaknya Ismail yang menangis kehausan, dan beliau sendiri pun sudah kekeringan susu badan untuk memberikannya kepada anak kesayangannya Ismail alaihissalam. Lalu dia berlari daripada Bukit Safa ke Bukit Marwah, coba untuk mencari, coba untuk menjejaki jika ada kabilah-kabilah yang melalui kawasan tersebut untuk mendapatkan bantuan sedikit air untuk diminum. Lari ke Bukit Safa, lari ke Bukit Marwah, lari ke Bukit Safa berulang-ulang, dan akhirnya Siti Hajar menyerah segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di atas daya usaha sebagai seorang manusia sudah pun menemui jalan buntu, tetapi hanya pengharapan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semata-mata mengharapkan bantuan daripada Allah semata-mata, dan akhirnya terpancarlah air Zam-Zam di kaki baginda Nabi Ismail alaihissalam. Begitulah nak mengajarkan kepada kita bahawasanya sebesar mana ujian yang datang kepada kita, tetapi kita tidak pernah leka dan kita tidak pernah mengabaikan bahawasanya kita ini adalah hamba-Nya dan kita akan patah balik kepadanya, dan kita sentiasa merendahkan dahi kita, meletakkan dahi kita ke dasar yang paling rendah, bersujud kepada Allah dan berdoa dengan tadahan tangan, berlinang air mata, dan insya-Allah Allah akan memberi jalan penyelesaiannya dalam semua perkara. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila ujian datang, maka hamba, iaitu kita, akan kembali kepada pencipta. Kita akan mencari Allah, kita akan berbicara dengan Allah, kerana bila kita berbicara dengan manusia, tak akan ada manusia yang boleh memahami tahap kesedihan kita. Sebenarnya yang boleh memahami tahap kesedihan kita hanyalah pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berbicaralah dengan Allah, bercakaplah dengan Allah, berdoalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyediakan jalan penyelesaiannya. Muslimin muslimat yang rahmati Allah sekalian, bila datangnya ujian kepada kita, maka sedarlah bahawasanya ujian-ujian itu datang dengan membawa pil kekuatan, membawa pil kematangan diri. Insya-Allah pil-pil tersebut akan kita simpan, pil-pil tersebut akan kita gunakan apabila datang ujian-ujian berikutnya. Bila ujian-ujian yang datang berikutnya, kita akan hadapinya dengan tenang. Kerana apa? Kerana kita sudah ada kekuatan dan kematangan diri untuk menghadapi segala ujian-ujian yang datang kepada kita. Muslimin muslimat yang rahmati Allah sekalian, bulan Ramadan yang kita sedang sambut ini datang dengan pelbagai ujian, tetapi ujian Ramadan inilah yang menguatkan kita,
Kita tengok bagaimana Nabi SAW bersama dengan para sahabat dalam peperangan yang pertama, dalam peperangan yang berlaku dalam Islam, iaitu peperangan Badar. Ketika itu Nabi SAW dan para sahabat hanya berjumlah sekitar 300 orang. Ia akan menghadapi tentera musyrikin Mekah hampir 1,000 orang lebih. Tetapi walaupun dalam keadaan Nabi dan para sahabat dalam keadaan berpuasa, mereka tetap kuat dengan penuh semangat menghadapi tentera musyrikin Mekah. Walaupun dalam keadaan berpuasa, semua itu tidak menghalang mereka untuk menegakkan agama Allah di atas muka bumi ini, untuk melawan para pensyirik Allah Subhanahu wa taala. Dengan kekuatan-kekuatan yang ada inilah yang menyebabkan Islam tersebar luas pada hari ini. Dan Nabi SAW jika masih hidup tentu sangat gembira dan berbangga dengan ramainya umat Islam yang ada pada hari ini. Kita boleh melihat bagaimana kalau kita pergi ke Mekah tiap-tiap tahun. Nah, tiap-tiap tahun kita akan melihat bukan sahaja pada musim haji tetapi pada bulan-bulan biasa, begitu ramai sekali manusia yang bernama muslimat ini hadir ke Mekah. Pada ketika itu berapa orang sahaja pada zaman Nabi SAW, tetapi pada hari ini sangat ramai, dan kita sangat takjub dan kagum dengan bilangan jemaah umrah, jemaah haji yang datang daripada pelosok dunia, nak menunjukkan bahawa ramainya umat Islam pada hari ini hasil daripada keberanian yang ditunjukkan oleh Nabi SAW dan para sahabat untuk menegakkan Islam di atas bumi Allah Subhanahu wa taala ini, bermula daripada bulan Ramadan, iaitu dalam peperangan Badar. Tak heran dengan kelaparan, tak kisah dengan dahaga, tetapi dengan keberanian, ketakwaan. Ujian itu ditentang, ujian itu dilaksanakan, ujian itu dihadapi dengan begitu hebat, dan akhirnya mereka berjaya mengalahkan musuh Allah. Dan alhamdulillah pada hari ini hasilnya, dengan keberanian ini umat Islam dan Islam tertegak di atas muka bumi. Walaupun ianya kadang-kadang ada kualiti, kadang-kadang tidak ada kualiti. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa yang dimaksudkan saya sebut kadang-kadang ada kualiti, kadang-kadang tak ada kualiti? Sebab Nabi sebut di akhir zaman umat Islam memang ramai, tetapi seperti buih-buih di lautan. Maksudnya ialah nama pada Islam, tetapi pada penghayatannya sudah pun lemah dari segi pengamalan sebagai umat Islam sejati. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Ramadan datang dengan pelbagai ujian, maka kekuatan akan ada dalam diri kita. Tanpa ujian pada bulan Ramadan, tentu kita akan hilang, yakni di antaranya ialah sifat sabar dan redha. Dengan puasa yang kita laksanakan, kita bersabar dengan kelaparan, kita bersabar dengan dahaga yang kita hadapi, kita bersabar dengan keletihan, dengan mengantuk. Semuanya kita bersabar, kita hadapinya dengan redha, kerana kita tahu itu merupakan satu kefarduan yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan kepada kita. Maka dengan ujian sabar, dengan ujian redha ini, maka ini merupakan satu medan untuk mendidik hati agar redha dengan ketentuan Allah yang akan membawa kepada ketenangan jiwa. Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, dalam kehidupan kita seharian banyak perkara yang perlu kita perhatikan. Di antara ujian-ujian yang datang kepada kita, yang sukar untuk kita menghadapinya, ialah ujian kelebihan daripada orang lain. Mungkin kita diuji dengan pangkat, mungkin kita akan diuji dengan harta, mungkin kita akan diuji dengan ilmu yang hebat, mungkin kita akan diuji dengan harta yang banyak,
Kelebihan-kelebihan ini merupakan ujian yang sukar untuk manusia hadapinya. Sebab apa? Sebab bila manusia merasa lebih daripada orang lain, maka disitulah ujian sebenar sedang dia hadapi. Bila dia ada kuasa, dia rasa lebih kuat daripada orang lain. Bila dia ada harta, dia rasa dia lebih kaya daripada orang lain dan dia boleh melakukan sesuka hati dia. Bila dia pandai, dia rasa dia paling cerdik, tak boleh orang lain tegak dia. Kelebihan-kelebihan ini merupakan ujian yang sangat dahsyat, yang sangat berat. Daripada ujian kelebihan-kelebihan inilah yang akan menyebabkan manusia itu akan ada dalam diri dia sifat sombong. Sombong. Nabi SAW dalam satu hadis memberi peringatan kepada kita. Nabi kata, tidak akan masuk syurga orang yang ada dalam dirinya sifat sombong. Maka sahabat bertanya, adakah pakaiannya cantik dan segak ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, cantik dan segak itu adalah kesukaan Allah. Sombong ialah orang yang merasakan dirinya lebih hebat. Sombong itu adalah orang yang tidak mahu mengakui kebenaran, dan sombong itu adalah orang yang meremehkan orang lain. Jadi muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, sombong yang maksudkan di sini ialah dia merasa dirinya hebat, kemudian dia menolak kebenaran. Dia tahu, dia faham tentang hakikat yang sebenar, tetapi dia tetap menolak kebenaran itu kerana dia tahu kebenaran itu akan menyebabkannya mungkin dia akan dipandang lekeh. Dia tahu mungkin keputusan yang dia buat itu adalah keputusan yang tak betul. Dia tahu keputusan sebaliknya adalah keputusan yang betul, tetapi dia tetap menjalankan atau menggunakan atau membuat keputusan yang tidak betul. Dia menolak keputusan yang betul. Disitulah kesombongan. Ingat, sekiranya kesombongan ini walaupun sebesar biji sahwi yang ada di dalam diri kita, maka Nabi kata seseorang itu tidak akan masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sombong itu ialah dia merendah-rendahkan orang lain. Dia meremeh-remehkan orang lain, Nabi kata. Maka sifat-sifat seperti mana yang saya sebutkan tadi, mungkin pangkat dia mudah untuk memandang lekeh kepada orang bawahan. Orang kaya mungkin dia akan mudah untuk memandang hina, memandang lekeh kepada orang miskin. Berilmu, rasa banyak ilmu, dia mungkin akan memandang remeh, memandang rendah kepada orang awam yang tidak mempunyai ilmu. Ataupun segak cantik, mungkin dia akan memandang rendah, memandang remeh atau menghina orang yang Allah Ta'ala jadikan kurang segak daripada dia. Maka perbuatan ini akan menyebabkan dia terhalang daripada masuk ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat tetamu Allah yang dirahmati sekalian, sebagai akhir untuk sesi tazkirah Ramadan anjuran PPD Kubang Pasu ini, maka saya dengan ini menyeru kepada diri saya dan semua muslimin muslimat yang mendengar dan menonton YouTube tentang tazkirah ini, marilah sama-sama kita sentiasa muhasabah diri kita. Adakah aku ini adalah hamba Allah yang sombong? Adakah solat-solat yang aku laksanakan itu adalah solat-solat yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Adakah puasa yang aku laksanakan ini puasa yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Adakah kita adalah tergolong dalam golongan orang-orang yang ada 3 fasa? Fasa pertama ada, fasa kedua jarang-jarang, dan fasa ketiga hilang terus. Iaitu fasa yang bagaimana? Pada fasa pertama ramai yang boleh hadir ke masjid dan surau untuk menunaikan solat tarawih.
fasa kedua dah mula skip, dan fasa ketiga hilang terus daripada rumah-rumah Allah, maka janganlah kita tergolong dalam golongan ini. Muslimin muslimat, sekadar itu, sehingga kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.